Pada tahun 2024, Microsoft bukan lagi sekadar syarikat perisian. Ia mengawal awan digital, peranti pejabat, malah kini kecerdasan buatan. Namun, di tengah segala kejayaan itu, Satya Nadella, CEO Microsoft, melontarkan amaran yang mengejutkan. Beliau berkata, Microsoft boleh hilang segalanya. Apa yang dimaksudkan dan kenapa Nadella sendiri kelihatan bimbang terhadap teknologi yang syarikatnya bina? Inilah kisahnya. Apa yang sebenarnya ditakuti Satya Nadella? Di dalam Microsoft sendiri, ribuan pekerja diberhentikan, bahagian penyelidikan ditutup, pasukan dirombak. Mereka yang tersisa mula mempersoalkan, adakah pekerjaan mereka akan diganti AI? Ironinya, syarikat yang membina teknologi paling berkuasa di dunia sedang ditakuti oleh orang dalamnya sendiri. Tetapi yang lebih mengejutkan, Satya Nadella tidak cuba menenangkan keadaan. Sebaliknya, beliau sendiri mengakui Microsoft memang boleh runtuh. Kenapa Nadella berani sebut perkara itu? Apa yang beliau tahu tentang masa depan? Dalam ucapan-ucapannya, Nadella memberi amaran terbuka. Beliau mengingatkan kita tentang syarikat gergasi yang pernah berkuasa mutlak tetapi akhirnya pupus. Nama syarikat itu, Digital Equipment Corporation atau DEC, pernah menjadi kuasa kedua selepas IBM, kemudian lenyap begitu saja. Adakah Nadella cuba menghantar mesej bahawa Microsoft boleh mengikut jejak yang sama? Bagaimana syarikat sebesar DEC boleh lenyap dan apa kaitannya dengan Microsoft hari ini? Pada 1970-an dan 80-an, DEC ialah simbol masa depan. Komputer mereka digunakan di universiti, syarikat, bahkan kerajaan. Mereka tidak pernah membayangkan akan kalah. Namun, apabila komputer peribadi muncul, mereka gagal beradaptasi. Model perniagaan lama runtuh, keputusan salah diambil dan akhirnya, nama DEC tinggal sejarah. Itulah mimpi ngeri yang menghantui Satya Nadella. Untuk mengelakkan nasib yang sama, Microsoft memilih pertaruhan paling berbahaya dalam sejarah mereka. Microsoft melaburkan lebih $10 bilion ke dalam OpenAI. Segala tenaga dan wang ditumpukan ke arah satu impian, menjadikan Microsoft agregasi AI nombor 1. Tetapi, apa yang berlaku jika pertaruhan ini silap? Apa yang berlaku jika AI itu sendiri menjadi ancaman kepada Microsoft? Apa risiko sebenar di sebalik kecerdasan buatan? Bayangkan jika Windows sendiri tidak lagi relevan kerana AI berfungsi tanpa sistem operasi tradisional. Itulah senario ngeri yang dibayangkan oleh Nadella. Jika ia berlaku, seluruh model perniagaan Microsoft akan runtuh. Dan inilah dilema paling besar. AI mungkin mengangkat Microsoft atau membunuhnya. Untuk mengelak risiko itu, Microsoft memperkenalkan produk baharu, Copilot. Tetapi, adakah ia benar-benar jawapan? Microsoft memasarkan Copilot sebagai wajah baru AI. Ia digabungkan dalam Word, Excel, Outlook seolah-olah menjadi pembantu peribadi digital. Nadella yakin Copilot ialah kunci masa depan. Tetapi kritik berkata, Copilot mungkin hanya fata morgana jika pengguna boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Bukankah itu akhirnya menjadikan manusia semakin bergantung dan Microsoft semakin terikat pada satu teknologi berisiko? Jika Copilot gagal, apa lagi pilihan Microsoft? Dengan Copilot, Microsoft mungkin dapat mengekalkan kedudukan mereka. Tetapi jika pengguna tidak menerima, Copilot boleh jadi beban. Lebih menakutkan, pesaing seperti Google, Amazon dan syarikat kecil AI mungkin bergerak lebih pantas. Jika Microsoft lambat, mereka akan ketinggalan. Satya Nadella tahu, setiap langkah yang salah boleh jadi bom jangka yang meletup pada bila-bila masa. Jadi, adakah ada jalan keluar daripada krisis ini?